Soalan esei, kalau kamu tulis panjang-panjang pun, tak semestinya kamu dapat markah penuh. Markah untuk soalan esei dalam kertas 2 lazimnya diberikan mengikut kehendak soalan. So, kita kena pastikan apakah kehendak soalan tersebut. Sekiranya kehendak soalan ialah nyatakan, apakah jawapan anda? Kamu hanya kena bagi fakta sahaja. Di sini, huraian tidak diperlukan. Pada masa yang sama, contoh pun tidak diperlukan. So, maksudnya, markah yang diberikan adalah hanya untuk fakta saja. Kita tengok kepada satu contoh. Kalau let's say soalan dia nyatakan konsep asas perniagaan, 6 markah. Kita memang tahu ada 6 konsep asas dalam perniagaan. Maksudnya jawapan kamu adalah kamu kena tulis iaitu konsep asas perniagaan terdiri daripada contohnya barang dan perkhidmatan, penjual dan pembeli, pertukaran nilai, keuntungan perniagaan dan juga kontrak atau perjanjian perniagaan. Dan akhir sekali iaitu memenuhi kehendak dan juga keperluan pengguna. Kalau kamu tahu kehendak soalan, kamu dapat skor markah penuh dan pada masa yang sama, tidak akan membazirkan masa kamu dengan tulis benda-benda yang tidak relevan. Pastikan anda belajar lebih banyak teknik bersama saya di Start Tutor.